ada satu cerita, yang ni bukan hadis. Ada satu cerita bukan hadis yang ni tuan-tuan pun jangan bagi tahu kata hadis Nabi ke apa. Ini cerita je, orang mai jumpa saya, dia kata, "Ustaz, satu hari saya bermimpi tentera Dajjal datang." Dia ceritalah macam ni, dia nampak apa dia cerita panjang lebar. Bila saya tanya dia satu, cerita itu menepati ciri hadis yang disebut oleh Rasulullah. Lelaki matanya buta sebelah, kemudian mata tersembul keluar, kemudian saya tanya rambut macam mana, dia cerita semua tu sama macam yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terlintas untuk tanya sesuatu. Saya kata, tinggi mana? Dia pun sebut, saya pun tanya dia, saya kata tinggi pokok kelapa. Dia kata tak, tu tinggi sangat. Tinggi tiang lampu, ni bukan hadis ni cerita ya. Cerita mimpi dia. Tinggi tiang lampu tepi jalan, dia kata tak, tu tinggi sangat. Waktu tu saya di dalam sebuah rumah setingkat, ada ceiling lah, bukan tinggi macam ni, rendah sikit, ceiling rumah. Saya kata tinggi ni, dia pun tengok, dia kata tinggi ni. Lebih kurang berapa? Dalam 3 meter 4 meter macam tu lah, lebih kurang. Jangan update status lagi. Malam ni diketahui ketinggian Dajjal 3,5 meter Ustaz Wadi Anwar. Bukan. Tolong, bukan yang tu sekadar cerita.